Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu adalah salah satu bait syair qasidah yang ulama karang sangat puitis, menggambarkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam qasidah Burdah. Rumah putih yang tersergam belakang tu, yang itulah rumah lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu tak? Dalam kitab Al-Idah li Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi sebut dekat semua orang yang mai untuk buat haji. Imam Nawawi kata, siapa yang mai buat haji atau umrah mesti tidak kena melawat tempat-tempat ni. Imam Nawawi senaraikan beberapa tempat. 2 tempat top 10. Orang kata top 3 pun tak apa. 2 tempat yang paling top utama. Imam An-Nawawi rahimahullah kata nombor 1 adalah tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua di sebelah sana, saat lagi kita try jalan, iaitu rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam, iaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluarga, yang mana sekarang saya nak mengalu-alukan semua orang. Boleh Wan? Wan duduk situ. Saya pergi sana, Wan ikut saya lah. Ya. Selamat datang ke perkampungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah bukan sahaja lahirnya seorang insan, bukan juga lahirnya seorang bayi, tetapi di sinilah lahirnya cahaya. Yang mana cahaya inilah yang membuatkan semua orang dekat sini tahu apa tujuan hidup, apa erti hidup, apa semua orang kena buat. Yang inilah manusia yang kita kata huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin minal ahwali muqtahimin Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain liwal fariqaini min urbi wa ya Pak. Polis dengar puji Rasulullah pun habis ya. Out. Okey, so ni kawasan perkampungan Rasulullah SAW. So, kawasan sini namanya Syi'ib Ali. Syi'ib Ali. Di sana, nampak tak ada bas berwarna oren-oren sana? Oren hijab. Yang tu adalah Syi'ib Abi Talib. Itulah kawasan rumah Sayyidina Abi Talib. Yang mana kawasan sana, saya ni bila saya sebut Sayyidina, bukan saya merefer kepada keimanan, tapi lebih kepada sayangnya. Itu adalah pakcik yang membesarkan Nabi SAW. Di sanalah tapak-tapak kecil Nabi SAW. Oh, okey. Di sanalah tapak kecil kaki Nabi SAW. Ini adalah pemandangan kawasan perkampungan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada Waalaikumsalam warahmatullahi Haji ya, Haji mabrur sa'i majkuz zaman maghfur. Boleh momai kamera, ambil kamera. Momai. Tak ada masalah Haji, boleh. Mana pakai embu mana nak pakai lu? Pakai ni. Pakai ni satu lagi Haji share. Boleh? Mai. Kabur belakang. Dah, duduk tangan. Oh. Abang dulu. Alhamdulillah. Satu. Jadi masih sama. Haji mabrur sa'i masykur zaman maghfur. Doa kami ya. Doa kami. Saya Haji sama juga buat juga. Baik, selamat Haji. Daripada perkampungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pemandangan kalau kita ikut pergerakan baginda Nabi SAW masuk ketika nak buka kota Mekah, rombongan yang mai bersama dengan Nabi Muhammad SAW,
masuk melalui kawasan sini, dan ini adalah antara gambarannya. Dan untuk pengetahuan semua, inilah perkampungan Nabi SAW. Di sinilah kita ada orang kata apa, rumah Sayyidina Abu Talib, Abdul Muttalib. Kita ada rumahnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abbas, Abu Sufyan, Siti Khadijah, yang saya akan bawa tuan-tuan mengembara. Jom kita jalan. Kita tengok, kita berjalan beramai-ramai bersama dengan para jemaah pada petang ni, sebab semua orang kena untuk pengetahuan kita lebih kurang dalam 2 jam nak semayang maghrib. Tapi kita bawa semua orang menyelami perjalanan petang ni untuk semua orang tahu, semua jemaah yang berjalan ni semuanya nak mai untuk semayang maghrib terlebih dahulu. Semua nak mai ni, nak mai semayang maghrib dulu. Assalamualaikum. Aja. Haji mabrur, sa'i masykur, zaman maghfur. InsyaAllah. Okey, sama. Take care aja. Jadi semua orang mai awal, dan semua orang nak ambil tempat masing-masing, dan jangan takut. Kami masih ingat lagi pesan arwah Tuan Guru Datuk Harundin. Semua yang mai semayang Masjidil Haram pasti ada tempat mereka dalam masjid. Dan mesti nak tengok, orang kata apa, port baru yang orang kata tengah konstruk sekarang, yang canggih. Mai tengok belah sini. Tu dia. Okey, nampak tak yang tu? Bumbung tu. Itu bumbung tu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji mabrur, sa'i masykur, zaman maghfur. Itu adalah bumbung, bawahnya Bukit Marwah. Wallahu a'lam.